Yang mana pergi Jucat itu hari, dia makan dan dah cari kuih-kuih daun pisang. Those who went to Jucat already find traditional Malay kuih. It's also available here. Juga kat sini pun ada. Kita pun dah taruh kuih-kuih daun pisang, the traditional Malay kuih here as well. So you can come here dan awak boleh cari. Kat sini pun ada kuih daun pisang, nagasari, lepak pisang. Tapi ni semua kat dalam box. All this are in the box kuih abuk-abuk pun ada, kuih koci pun ada. Koci, abuk-abuk. Okay. Now all this are in packet. Semua ni dalam packet because it's outdoor. Outdoor, diorang tak ada tempat masak. So outdoor all have to be packed. Semua nak kena pack. Okay. Tak sama macam yang dekat Jucat. Jucat tu kita kalau boleh buka. Pasal apa? Kat sana adalah stall. Down there is the stall. So it's completely different. Tak sama. Kat sini kita kena packkan dia because of SFA, Singapore Rules and Regulation. Kat Singapura ni ada undang-undang. Okay. Tepung pomak pun ada, kuih wajib pun ada. Sedapnya kuih wajib ni. Siapa nak cari, pulut berinti pun ada kat sini. Kuih pom pun ada. Puteri ayu. Semua ada. Yang mana awak nak ni? Puteri salad durian. Puteri salad. Yang premium punya Yang premium. Dan juga kuih-kuih pulut kuning. Yang ini semua mini pack mini pack. Bakwan dah tinggal satu. Yang ni semua tinggal satu. Kuih tapo, limping. Ni semua buat sendiri Kita sekarang dah buat sendiri. Okay? Nikmah dah buat sendiri. Kita pula. Okay, dan juga pulut panggang. Pulut panggang yang diorang buat sendiri pun ada kat sini Okay. Kuih yang berada di sini juga. Okay. Yang ini bubur som-som ataupun tu khusus dah juga ni badak berendam. Dan juga di tepi sini showcase kat sini yang barang-barang popular seperti ayam rangup cheese, cendawan rangup, daging rangup, paru rangup, belia rangup, semua ada kat sini kat atas shelving ni. Yang ada bubur caca, yang ada cheesecake. Itu hari saya dah tunjukkan awak yang Swiss roll Swiss roll, tapak kuda. Tinggal itu saja. Left like that dah tak banyak tinggal. Pasal apa? Banyak orang beli Alamak, anak ikan. Okay. Kat sini ada kek-kek lapis kek-kek lapis berempah, prune, Cadbury. Okay, dia bentuk macam sandwich size. Okay. Supaya awak tak payah nak beli satu kotak besar. So you don't have to buy the whole entire box. You can just get in a small pack. Juga ada cempedak madu, masam manis, Cadbury, yang rempah pun semua ada. Bubur caca, kek pate, endowment semua kat sini. Banana cake mini dalam serba kotak. Certain things that have to be refrigerated. Tapak kuda tinggal satu saja. Okay, the tapak kuda left only one only. Nampak? Lambat-lambat kat sini that day got a lot plentiful Dah tinggal ni saja banjir roll. It's a Swiss roll ataupun tapak kuda yang kecil saja. Okay. Sementara waktu kita hanya taruh kuih-kuih botol kat sini saja untuk test Opak nangka ada kat sini Opak nangka, this is nangka chips Nangka chip yang kat sebelah atas ni, opak nangka.
You ask them where is the Opan Uncle, they will straight to you. Dia akan tunjukkan awak. Tempe goreng, brinjal goreng, gul. Ketuk pun ada kat sini, sambal ketuk. Kalau kau nak ketukkan nasi kau beli satu botol, kau ketuk kepala dia. Jangan lupa bawang gulung pun ada kat sini, bawang gulung. Dulu this is whole bawang gulung. Whole bawang gulung is extremely very delicious. Kuih bawang ini saya heran ini kat sini, selalu ada kat sini. Dia kat sini pun dah ada kat Tampines awak boleh datang ke blok 201D Tampines Street 21 Kampung Craving Nikmat Dessert. Okey, kat belakang saya ni yang Kampung Craving ada goreng pisang, rojak semua. Macam-macam bagai lah. Awak-awak nak datang snack ke pagi ke petang ke semua ada Okey, kuih-kuih ni semua baru fresh punya. Kita baru bikin pagi tadi pukul 4 pagi. So everything is all freshly made. Semua adalah baru buat pagi tadi fresh. Jadi semua barang-barang okey, yang tak ada laksa and all that memang tak ada. Okey, dah tak boleh taruh kat sini sebab ada sedikit misinterpretation daripada saya. Okey, alright, so datanglah. D Tampines Street 21 Tampines Street 21. Okey, dekat sebelah Al Makan, next to Al Makan. Terima kasih. Okey, sekarang saya nak pergi makan Jepun. Now I want to go eat Japanese food yang halal. Okey, saya ni suka makan makanan Jepun. I love Japanese food. Well, I have all the renditions of all the Malay kuih, whatever kuih, everything, semua awak dah tahu kat mana nak capai. Awak datang kat sini, okey. Jucat ada, Tampines ada. Sekarang saya nak pergi Jepun.